exploring stories inside Beyond the Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to another episode of Beyond Classroom Podcast. So today's episode adalah episode yang kelima and untuk hari ni kita ada bawakan topik yang sedikit berbeza daripada topik-topik kita sebelum ni, which is behind the brand. Okay, macam yang kita tahu, saya rasa ramai students kat luar sana yang banyak berkecimpung dalam business, brands dan sebagainya. So hari ni kita bawa satu guest kita untuk menceritakan tentang latar belakang dan journey dia sepanjang dalam dunia bisnes ni. Dan bersama saya ada Brother Nik Muhammad Abe, pengarah urusan untuk Wow Collection. Assalamualaikum brother, how are you? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so mungkin tak ramai yang mengenali Brother Abe. So boleh tak Brother Abe cerita ataupun introducekan diri sedikit kepada kita punya viewers. Okey, nama, umur? Semua pun boleh, apa-apa sahaja yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama panggilan Abir. Okey. Abir. Lepas tu umur 30. Dah tahu ke pendidikan? Boleh. Pendidikan ambil ijazah Accounting and Finance. Accounting and Finance, okay. Lagi? Okay, so accounting dan finance. So sedikit berkait lah juga dengan business ni kan. Okay, so first sekali kita nak tahulah kan, Wow Collection ni brand apa sebenarnya? Mungkin ada yang tak pernah dengar, mungkin yang pernah dengar dan pernah membeli dengan Wow Collection. So boleh tak ceritakan apa tu Wow Collection? Okay, Wow Collection ni brand fashion, tapi kita akan fokuskan kepada fashion lelaki lah. Ya, asal-asalnya kita fokus pada pakaian-pakaian macam Muslim sikit lah. Pakai kurta, baju Melayu semuanya kan. Cuma sekarang ni baru kita alih kepada pakaian-pakaian macam daily wear lah. Macam t-shirt, baju polo, kemeja sebagainya. Oh, okay, menarik. So, bermula dengan jual pakaian macam Muslim wear, macam kurta dan baju Melayu, dan sekarang macam slowly shift kepada daily wear pula. Okay, so Brother Abe adalah seorang pengarah urusan, CEO lah senang cerita. Kan? Boleh lah, okay. So, boleh tak Brother Abe ceritakan dekat kita macam mana startsnya Wow Collection ni? Daripada mula-mulanya tu. Start. Okay, saya grad Accounting Finance kat UK, Anamara. Okay. Oh, UK. So, bila kat sana tu dah tahun akhir tu, abang saya buat bisnes juga, pakaian juga. Jadinya, dia macam cakap lah, dia tanya-tanya dah nak start join ke tak. Lepas tu, bila dah balik Malaysia, bila kat sana tu dah habis degree semua, dah dapat dah offer daripada audit firm. Okay, kalau dah grad tu boleh masuk kerja terus. Okay, lepas tu saya tak balik Malaysia dulu. Lepas dah grad semua tak balik Malaysia dulu. Kerja part time, kerja kat kedai makan, cuci pinggan semua dekat kan. UK lah. Kumpul modal lah. Bila dah balik tu bila dah balik tu kawan-kawan ramai dah start kerja. So, kalau ikut diorang punya cerita tu, macam kerja auditor ni benda yang tak ada siapa yang enjoy. Kawan-kawan yang dah balik Malaysia tu tak ada siapa yang enjoy. Jadi kita yang belum masuk ni takkan nak masuk kan. Orang kata tak enjoy kan. So tak masuk juga. Lepas tu cakap dengan mak kalau dapat kita dapat bagi masa setahun. Kalau dapat duit income sama macam orang kerja auditor, saya akan terus niaga. Kalau tak dapat, saya berhenti, saya apply balik. Audit balik lah. Sebab masa boleh ke cerita banyak? Boleh. Kalau tak boleh bagi tahu. Boleh. Sebab sejam kan? Kita banyak masa tak apa, jangan risau. Takut kalau cerita macam banyak nanti kan terlebih pula sejam. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau sejam dapat bayar lebih. Dapat bayar lebih ke? Producer? Okey, tak. Okey. Itulah start dia. Okey. So startnya memang bermula nak masuk ke audit, tapi disebabkan ramai kawan cakap tak nak. So tapi macam kenapa nak berniaga pakaian? Kan ada banyak benda lain. Sebab abang saya berniaga pakaian. Jadi nak mencuburi benda-benda yang lain-lain tu, saya pinjam duit mak. Faham. Jadinya kita tak naklah ambil risiko terus ambil benda-benda yang jauh-jauh kan. Kita ambil yang senang-senang je dulu. So sebab kita dah ada contoh kan, kita follow je footprint semua.
Sebab saya pernah cakap dia nak niaga bawah dia. Kira nak jadi dia punya staff lah. Dia kata tak boleh. Kalau nak kerja buat sendiri. Kalau nak business buat sendiri. Tapi dia ajar lah. Dia beri guide lah awal-awal. Oh, kiranya dia bukan kiranya kejam sangat lah, tak nak bagi kerja bawah dia. Cuma dia nak kita mungkin belajar daripada bawah lah kan. Memang kena belajar dari bawah. Dia kata kalau nak berniaga, tak payah belajar bawah dia. Belajar sendiri semua. Sebab kalau kita belajar semua daripada, kalau kita bawah dia, mungkin kita akan dapat spesifik punya kerja. Betul. Tapi kalau kita pergi sendiri, kan, kita akan dapat semua flow dia daripada awal sampai habis. So bila kita dapat flow daripada awal sampai habis, kalau kita nak hire staff pun kita tahu kat mana, bahagian mana yang kita perlukan staff sebenarnya. Untuk kita hire staff yang pertama. So bila kita dah go through semua benda, kita nampak lah bahagian-bahagian mana yang kita tak mampu untuk handle sendiri. So kita ambil situ, top up dulu situ. Faham. So tahun bila yang Wow Collection ni sebenarnya mula-mula ditubuhkan? Kalau ikut SSM tu akhir 18 lah. 2018. Sebab saya grad 2018. So 2018 tu lah daftarnya. Tapi kalau step berniaga tu 2019. Okay. So mulanya tu memang berada habis sorang-sorang sahaja ke? Sorang-sorang sahaja untuk setahun? Setahun duduk office tu sorang-sorang, tidur sorang-sorang, packing sorang-sorang, kerja sorang, semua sorang-sorang. So 2019. Produk pertama yang berada habis keluarkan, masih ingat tak? Ingat. Tak banyak produk. Kurta Adam. Kurta Adam. Nama dia Kurta Adam sebab okay. Masa buat tu sendiri lagi dah susun lah. Kiranya kita nak keluarkan produk ikut nama Nabi. So ada apa tu Netsu Idris, Hud, No Hud Saleh. Okay. So kiranya bermula dengan sehelai sahaja dan hanya berada habis seorang sahaja. Dan bila yang berada habis rasa macam okay, dah nampak macam berkembang, boleh dah kot hire staff, tambah produk lagi. Bila yang berada habis macam terdetik benda tu? Saya start kira-kira akhir bulan 12 kan. Okay, so bulan 1 tu start. Bulan 1 start tu kira bulan 1 ni sebenarnya masa tu alhamdulillah rezeki lah kan. Kira memang waktu yang paling tepat lah untuk start. Sebab lepas tu dah orang dah start cari bulan Rejab semua tu kan, dah dekat kan. So apa soalan ni tadi? Okay, bila kan? Okay. So bila dah nampak kita dah go setahun dekat situ. Faham tak? Kita dapat pattern dia macam mana flow demand semua naik turun semua tu bila. So bila dah setahun kita dah go through semua benda, untuk tahun seterusnya tu kita dah tahu lah bila nak kena hire, macam bila masa nak kena masuknya staff baru apa semua. Dan saya ambil tahun kedua tu kiranya ada 2 je staff dulu. 2 staff yang full time. Seorang tu UIA punya graduan, alumni UIA. IRK. Okay. Tapi dia sekarang handle bahagian marketing. Mungkin boleh shout out kalau nak. Boleh. Boleh. Tak tahu dia malu ke tak. Tapi nama dia Usama. Okay, saya kenal. Okay. Tak kenal. So daripada tu macam bila nampak dia punya dan makin meningkat tu, barulah mula rasa nak menambahkan lagi produk dan juga. So untuk sekarang as of tahun 2025 ni, dekat Wow Collection dah ada berapa orang staff dan berapa banyak produk dah? Produk tak ingat berapa. Kalau teka boleh? Boleh? 18 kot. 18 kurta saja ataupun dia ada 18, ada masuk kurta, jubah laki, jubah perempuan, abaya laki, baju Melayu, baju kurung, kemeja, polo, t-shirt. Okay, sudah banyak untuk seluar. Staff. Dah berapa orang? Daripada 2 orang 2019 ke 2025 ni? 13 orang. Okay, kira ramai jugalah untuk sebuah company kan? Kalau nak masuk lagi boleh tak? Okay, propose. Okay, so macam Brother Habib cakap tadi, Brother Habib pilih dunia fashion ataupun clothing ni adalah disebabkan oleh abang brother yang memang buat dalam bidang ni juga. Tapi kenapa Brother Habib pilih untuk menjual specifically Muslim wear ataupun kurta dan sebagainya? Sebab macam mungkinlah kalau saya boleh katakan, baju lelaki jarang membeli. Kalau katakan mungkin kalau jual baju perempuan macam abaya, tudung sebagainya, memang kita tahu memang sentiasa cepatlah benda tu terjual sebab perempuan suka membeli kan. So kenapa Muslim wear untuk lelaki? Sebab
akan Muslim untuk lelaki, tapi saya punya marketing semua tu saya akan biar makcik-makcik ni yang nak yang kita akan fokuskan kepada makcik-makcik. Sebab makcik-makcik yang beli. Betul. Sekiranya baju tu adalah baju lelaki, tapi kita target tu ialah makcik-makcik, mak-mak. Tapi kalau nampak siapa orang muda yang nampak iklan tu, maksudnya dia macam makcik sikit lah. So target audience-nya adalah, boleh ke cakap macam tu? Boleh je, tak masalah. Ni main-main je. Kalau nak cut okay. Target audience-nya adalah kiranya makcik-makcik lah, sebab tahu makcik-makcik suka membeli. Itu dululah awal-awal starting untuk bagi orang kenal. So sekarang tahun-tahun pertama tu. Sekarang dah tak lah. Sekarang kan dah fokus kepada orang muda sikit. Okay. So macam dan TikTok kan. Betul. So memang untuk Wow Collection ni memang ada kedai ke ataupun fully online ke, macam mana? Ada pejabat urusan. Tapi customer kalau nak datang walk in tu, kita tak halang pun lah. Kita tak halang dan tak halau. Kita bagi je masuk, boleh je. So memang, tapi untuk ada store tu belum lagi lah. Raya tahun ni. Raya tahun ni, insyaAllah. So boleh doakan semoga Brother Abe boleh buka Wow Collection store pula. And then macam kita ceritakan, dalam every brand mesti akan ada tinggi rendahnya, mesti ada ups and down kan, untuk sebuah brand. So boleh tak Brother Abe ceritakan apakah cabaran yang Brother Abe hadapi dalam sepanjang bekerja atau melaksanakan Wow Collection ni? Cabaran dari sudut apa? Semua mungkin daripada segi decision making ke, ataupun dalam market dan sebagainya. Sebab saya rasa kurta ni adalah satu benda yang macam ramai juga orang jual. Betul. So ada tak macam cabaran dalam marketing ataupun sales dan sebagainya? Cabaran kalau sudut apa-apa sudut mesti ada cabaran, betul tak? Dari sudut marketing, yang cabarannya sebab kita dah kena fast pace punya apa ni? Sebab sekarang kan TikTok kan, kita dah mula macam style macam ni dah masuk apa semua kan. Dia jadi fast pace punya fashion kan. So yang itulah cabaran pertama. Tapi benda tu pun tak adalah kita kena, nak tak nak kita kena keep up lah kan. Betul. Yang keduanya dari sudut content semua tu, kita kena memang akan perlu follow walaupun kita dah tua. Kita dah berapa 30 kan. Orang sekarang dah macam dia dah kena sentiasa keep up lah. Kita kena sentiasa keep up dengan ni. Yang tu yang pertama. Yang keduanya dari sudut, kalau dari sudut untuk stok ke apa semua tu, biasalah kan, kadang-kadang kita overestimate kita punya kemampuan ke apa semuanya kan. Kadang-kadang kita restock banyak sangat. Itu cabaran, tapi benda tu memang normal lah untuk berniaga. Dan kalau berniaga takkanlah semuanya perfect ya. Betul. So macam biasalah, semua benda pun ada cabarannya. Dan maybe ada cara untuk kita selesaikan benda tu. So kalau nak dibandingkan Wow Collection dengan company-company lain, brand-brand lain kat luar tu, apa perbezaannya Wow Collection dengan brand yang lain? Perbezaan yang paling ketara Wow Collection dengan brand-brand lain ialah Wow Collection ada saya. Okay. Yang untuk yang kurta kan. Kita ada kita punya visi dan misi kita. Pertamanya kita punya tagline lah. Kita punya tagline ialah quality premium, harga rakyat. Kita akan cuba untuk keluarkan kurta atau produk-produk yang ada kualiti, yang memang berkualiti, tapi harga tu kita tak nak tekan lebih-lebih. Macam kalau baju ni, kurta punya Wow Collection punya juga. Cakap orang pegang orang tanya, RM1,000 ke ni? Tak. Kata inilah, kita akan cuba keluarkan mana yang kita rasa boleh kita produce untuk orang dengan nampakkan kualiti dan unik lah kan. Benda design tu seronok kan, dan selesa. Tapi kita akan maintain dengan harga-harga yang kita dah marhain ni lah, yang kira pada saya semua orang mampu untuk milik benda tu. Kita tak ada letak harga sampai lantai. Bila kita turunkan harga sangat-sangat ni pun, dia tak sihat untuk pasaran tu sendiri. Contoh kalau kita mampu untuk tekan harga rendah-rendah semuanya, tapi nanti kalau orang yang baru nak naik, dia mana boleh
dia boleh tahan harga rendah-rendah macam tu. Jadinya kita nak bagi pasaran ni hidup. Kita bersaing secara sihat, janganlah. Kita nak bersaing harga, faham tak? Bila bersaing harga ni, orang yang besar je boleh bersaing harga tukang rendah-rendah kan. Lepas tu dia tak terasa apa-apa. Tapi kalau orang yang baru nak berniaga ni, dia akan terkesan lah benda tu sebab dia baru berniaga kan. Betul. Dia pun tak dapat banyak lagi pulangan. Betul. Bila nak berniaga, bila nak bersaing tu, kita bersaing dengan sudut-sudut lain. Sudut-sudut content marketing, kita sudut design semua tu kan. Tapi janganlah bersaing dari sudut harga. Benda tu menyakitkan ramai orang tanpa kita sedar. So dalam bisnes ni pun kita kena ada apa orang kata, bertimbang rasa jugalah. Bertanding juga, tapi kita tak boleh terlalu macam tamak fikirkan kita je. Okay, so macam Brother Habib cakap, benda ni start daripada seorang sahaja, Brother Habib seorang sahaja. So apa satu situation yang Brother Habib pernah lalui yang Brother Habib rasa keputusan ni kena buat sangat-sangat mencabar? Keputusan apakah itu yang macam fikir banyak kali, mungkin tak tidur ke apa ke, fikirkan keputusan ni sahaja? Keputusan apa keputusan exam pun tak mencabar. Macam boleh senang ke? Ni kot macam nak, tak tahulah, sebab jarang berfikir lebih-lebih. Kita tak selalu overthinking kan. Lelaki tak overthinking. Tapi ada ke lelaki overthinking yang tengah berdiri ni? Mungkin. Okay, ni rasanya untuk saya pindahkan orang yang saya percaya kan. Okay, dia sebelum ni dia memang boleh buat sale sangat-sangat kan. Hebat kan. Tapi itu orang yang saya percaya sangat. Saya nak dia handle bahagian management, kira handle staff dan sebagainya kan. So saya terpaksa tarik dia keluar daripada team sales, saya masukkan ke bahagian ni lah, bahagian management. So dia tak handle sale. Okay, so itulah kiranya. Yang itulah kot yang paling ingat pun yang tu. Mencabar lah kiranya. Okay, so seperti Brother Habib bagi tahu, sekarang ni ada lebih kurang dalam 13 staff in total. So apakah cabaran ataupun macam mana Brother Habib handle being a CEO yang ada banyak produk dekat bawah dan ramai staff juga? Macam mana Brother Habib handle semua staff ni, dan ada ke masalah internal problem dan sebagainya, dan macam mana Brother Habib overcome that problem? Yang pertamanya ialah doa mak lah kot. Kita Subhanallah. Betul. Kita memang kena mintakan lah. Kalau problem yang baru ni pun ada problem yang macam berat sikit pun, kita cakap ceritalah kat mak kan. Doakan. Yang tu benda basic lah. Kira kalau daripada kecil pun, daripada belajar dulu pun, kalau masalah apa-apa pun, kita minta doa kan. Tapi minta doa tu, minta cerita tu bukan cerita untuk membebankan dia. Kita bagi tahu, tapi kita bagi tahu benda ni boleh je settle. Cuma nak minta doakan. Okay. Yang tu yang pertama. Yang keduanya ialah telus dan jujur lah dengan orang-orang yang kita perlu cakap ni kan. Kita telus ni tak adalah kita bubuh dia depan muka, depan orang kan. Kita bubuh boleh. Bubuh tapi bubuh personal. Kira-kira tak adalah bubuh yang caci maki. Cuma kita depan muka semua orang. Cakap je lah kat dia apa benda masalah. Kita straight forward je. Kalau staff tu lelaki, lagi senang. Kita straight forward je terus. Kalau staff perempuan, saya bagi kat orang bawah. So, susah sikit, takut tak faham. Kalau perempuan faham. Itu je lah rasanya. Telus. Kita telus dan kita cuba come up dengan solution yang dengan ada kata sepakat lah. Faham. Okay, so untuk waktu sekarang, Brother Habib masih lagi CEO. So apakah peranan utama ataupun apakah number one ataupun core perkara yang Brother Habib buat dalam Wow Collection sekarang? Adakah Brother handle semua sekali ataupun macam mana? Saya untuk setiap department tu saya touch sikit-sikit je. Kiranya macam kalau marketing ni cakap aku nak macam ni, boleh tak? Boleh, kita akan bincang jugalah. Bukan marketing sebab marketing tak nak show sendiri. So cakap dengan dia macam ni, sini.
sikit je lah. Lepas tu tanya dia macam orang yang bahagian ni kita pula kita tanya dia apa update. Yang lain-lain tu yang macam strategi bila nak keluarkan barang ni. Lepas tu promosi apa nak bagi. Itu saya akan decide lah. Kira macam tak adalah saya nak micromanage cerita macam tak adalah semua orang tu perlu dengar cakap saya. Kira macam saya cakap sini, betul kata dia ada cara yang macam gini. Okey cakap okey boleh go. Okey. Sekiranya macam membimbing dan juga decision maker lah. Sebab saya dengan dua orang yang kira masa tahun pertama, tahun kedua tu kan ada dua orang kan. Dua orang ni lah yang jadi orang utama. So apa-apa saya macam tanya, okey ke kalau macam ni. Okey. So saya rasa benda tu menarik. Mungkin benda yang macam kita mungkin tak pernah dengar, ataupun kita dah pernah dengar tapi kita tak pernah nak take that into account. So kita ada banyak lagi benda yang kita nak borak dengan Brother Abe. So stay tune, jangan ke mana-mana. Mungkin korang boleh go grab a coffee or anything. Kita akan kembali lagi selepas ini, exploring stories and insight beyond the classroom. Exploring stories inside Beyond the Classroom. Hi everyone, welcome back to our 5th episode of Beyond Classroom podcast. So untuk hari ni punya episod, kita tengah borak pasal behind the brand bersama dengan pengarah urusan Wow Collection, Brother Ni Muhammad Abi. Okay, so dalam first segment tadi, Brother Abi ada cakap yang Brother Abi ada minta ataupun modal daripada mak Brother Abi, dan Brother Abi ada cakap bagi masa setahun untuk macam membuktikan sama ada Brother Abe masih layak untuk masuk ke bidang bisnes ataupun nak sambung ke audit semula. So boleh tak ceritakan sikit kepada kita pasal benda tu? Adakah dalam masa setahun tu realisasi ke benda tu, ataupun apa yang boleh buatkan Brother Abe macam pujuk hati mak Brother Abe mungkin? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya memang kiranya masa start bulan 1 tu kan. Bila bulan 1 tu bukannya kosong lah. Kiranya memang dah ada planning dah untuk sampai raya. Okay, dan flow macam mana nak dapatkan duit semua. Sebabnya pakai duit mak tu kan pakai duit mak kan. Sebab yang pakai duit mak tu ceritanya, sebab saya lepas grad tu saya kerja untuk part timer dekat UK kan. Okay, part timer tu saya ambil double shift. Setiap hari kerja pagi, kerja masuk pukul 11, balik 1 pagi hari-hari. Cuci pinggan, lain semua. Cuci pinggan banyak kali kan. Okay, tapi gaji 3 bulan saya kerja tu hilang. Hilang sebab saya minta kawan simpankan dekat rumah sewa kan. Lepas tu bila dah nak balik Malaysia tu, saya cakap mana duit kan. Kata sebab rumah tu pula ada housemate baru pula masuk semua kan. Jadi tak tahu kat mana duit tu pergi. So duit cash lah kira. Duit cash lah sebab diorang bayar pakai cash masa tu. Okay. So hilang lah semua duit yang saya kerja simpanan tu hilang. So bila dah hilang, saya terpaksa, sebab tu terpaksa pinjam duit mak. Kalau tak saya memang pakai duit sendiri lah kan. Sebab apa nak libatkan mak pula, minta duit dia pula kan. Mak bukan ada kita seorang je anak dia. Betul. Okay, lepas tu bila pinjam duit mak, okay, kita susun strategi lah. Kita ambil periode. Tapi periode tu bila dah ambil periode tu, kita nampak lah estimate lah berapa banyak yang kita boleh dapat semua kan. So bila sampai raya tu, lepas raya tu sebenarnya dah boleh ganti balik dah semua duit mak. Okay, so duit mak dah boleh ganti. Lepas tu kita bila ganti, lepas tu kita tengok balik semua memang capailah apa yang kita nak tu. Kira gaji setiap bulan semua dah cukup. Cumanya bila sampai bulan 12 tu, cukup gaji setiap bulan berapa banyak yang kita nak, duit mak dah pulang, tapi baki kosong. Memang ngamang kosong. Jadinya untuk tahun depan tu kita dah tahulah benda tu stok masih ada. Jadinya kita boleh estimate lah bila semua benda tu, maksudnya kita kurang, apa yang kita kurang masa tu semua dah di take note lah. So masa tu dah tahulah, kira lepas raya tu dah tahu dah insyaAllah boleh teruskan. Okay. So memang pada awalnya target Wow Collection ni adalah untuk peak seasonnya adalah waktu raya lah, betul? Sebab kurta dan sebagainya kan. So apakah
kalau boleh ceritakan sikit macam cabaran terbesar nak uruskan fashion industry ni, dan mungkin orang luar sana tak tahu, oh ini rupanya struggle nak handle fashion industry. Kalau industri lain maybe makanan F&B dan sebagainya, diorang ada struggle diorang sendiri. Untuk industri fashion ni apakah dia punya struggle tu? Untuk struggle tu saya tak tahulah pada orang lain tu satu struggle juga ke tak kan. Sebab kadang-kadang kita rasa benda ni senang, tapi orang lain rasa benda tu susah, betul tak? Macam cakap kat sini, ada orang rasa ni senang, saya rasa susah. Sebab dalam pun tak bercakap. Dan ni juga first podcast kan. Okay, tak apa. Dengan last aku malu dah. Okay. Saya rasa benda yang orang kita tak panggil itu, saya tak rasa itu struggle. Cumanya ini adalah satu situasi yang mana orang luar mungkin tak nampak benda ni. Okay. Yang pertamanya ialah dari sudut jahitan kan. Quality check lah. Kiranya quality control. Okay, QC kan. Macam contoh kalau kami, kita ada hire dah beberapa orang untuk bahan QC kan. Dan kita dah make sure kita dah bayar semua, kita make sure orang buat betul-betul dan sebagainya. Tapi mestilah bila manusia yang buat check benda tu kan, mesti ada silap-silap yang kita tak nampak dan orang tu pun tak nampak, tapi bila dapat customer nampak kan. Itu je lah. Itu antara salah satu lah contoh yang mana tu orang ingatkan kita tak buat QC, padahal kita dah buat QC. Betul tak? Sebab yelah, manusia tak perfect. So mungkin dah check sekalipun, mungkin betul. Ada yang terlepas juga. Tapi yang tu bukannya salah, memang salah daripada pihak penjual lah kiranya kan. Sebab kita yang silap. Tapi kalau dengan kami, kita offer tukar baru je lah. Tak adalah biarkan customer tak ada seorang-seorang kan. Sebab bukannya salah dia. So maksudnya customer service tu mantap, kena jagalah. Tak adalah mantap, tapi kita jagalah. Okay. So saya rasa benda tu pun brand-brand fashion luar sana pun boleh ikut jugalah. Diorang ikut juga kot. Diorang memang ada juga kot, insyaAllah. Okay. So macam yang kita cakap, untuk Muslim wear ni dah macam banyak dekat pasaran. Lagi-lagi dekat TikTok memang di mana-mana pun kalau kita search memang banyak dah. So macam manakah Wow Collection ni nak kekal relevan? Adakah dengan keluarkan produk baru sentiasa ke, marketing, content dan sebagainya? Macam mana cara Wow Collection sendiri? Okay, untuk pandangan saya, cara dia yang tengah buat sekarang ni pun ialah yang pertamanya untuk marketing itu kita follow je lah trend yang ada. Kita kena keep up dengan trend yang ada, kita kena keep up dengan style yang ada. Tapi kita kena jaga jugalah sebab kita bawa image yang macam mana kan. Kita kena jaga juga image tu. Yang seterusnya untuk keluarkan produk tu tak adalah kita kena setiap masa keluarkan kan. Sebab bila dah keluarkan tu kita kena ada nak kena check balik lah. Barang tu yang kita keluarkan jangan sebab kita nak kekal relevan kita bayar bantai keluarkan apa-apa nak kan. Nanti kan dah keluarkan syok sendiri pula. So kita keluarkan mana yang kita dah betul-betul pasti. Kita dah okay, patutnya contoh nak keluarkan satu kemeja macam tu kat baju ni kan, kita nak make sure kita kena tengok cutting dia yang paling sesuai untuk semua peringkat umur, semua body kategori shape. Body shape semua kan. Lepas tu itulah marketing dengan design tu lah kira untuk kekal relevan. Yang boleh diusahakan lah, tapi kalau tak relevan juga tak tahulah, tak ada rezeki lah kan. Tapi setakat ni masih relevan. Setakat insyaAllah, alhamdulillah masih relevan. So mana-mana kalau nak cari kurta Muslim wear dan sebagainya boleh tengok Wow Collection lah di betul. TikTok dan juga setakat ni TikTok, Facebook, Shopee, website ongoing tengah buat. Okay, insyaAllah. So doakanlah untuk store dan juga website insyaAllah selepas ni. Okay, so untuk mesti dalam sebuah bisnes tu mesti akan ada visi dan misi dia tersendiri kan untuk every business pun. So kalau untuk Brother Abe dalam Wow Collection ni, apa nilai ataupun main prinsip yang Brother Abe apply dalam bisnes ni? Apa yang saya apply macam saya kata tadi lah, yang kira kita letakkan sebagai tagline tu, quality premium harga rakyat. So kita apa-apa yang kita nak keluarkan pun kita akan make sure benda tu quality lah. Macam tapi quality ni ikut masa juga. Kadang-kadang kalau sebelum ni material ni orang kira quality kan, orang nampak ini sekarang ni, macam contoh waktu ni
kain ni kualiti, tapi akan datang mungkin orang dah tak nak kain ni kan. Orang dah boleh cakap kain ni tak ada kualiti. Tapi dulu orang suka kan. So kita benda tu kita akan update lah. Macam contoh kita keluarkan kain jenis ni masa tahun 2018 2019. Bila sekarang orang dah mula tak suka kan, kita upgrade lah kain baru yang lebih kualiti, tapi kita akan maintain harga supaya semua orang mahu memilih. So untuk mungkin kita boleh spesifikkan kepada kurta, sebenarnya susah tak untuk nak dapatkan kurta yang kiranya yang dah siap tu untuk dapat harga yang murah sebenarnya? Ke sebenarnya kurta ni memang satu benda yang mahal untuk kita buat? Harga mahal dan murah ni dia subjektif. Kadang-kadang ada orang rasa harga 100 ni okey lah ni harga 89 okey lah. 99 okey lah. Jadinya saya ambil harga yang untuk semua orang rasa okey. Faham tak? Kira macam tak terlalu murah, takut bila kita letak harga terlalu murah pun nanti orang rasa macam murah sangat. Dia ni macam ni elok ke? Barang kualiti ke? Okay. Jadi saya letak harga yang harga market lah. Kiranya kita follow je harga market yang ada, ataupun kita yang letakkan satu harga market yang kira macam kalau yang big brand tu memang harga 89 100 lebih ke apa kan, itu memang kita tahu itu ada nama dan sebagainya kan. Itu lain lah. Macam saya ni memang untuk kurta dapat harga yang kita orang jual kebanyakan kalau latest punya design kita jual 59. So untuk 59 ni memang dah boleh dapat harga yang boleh dapat sangatlah barang yang kualiti. Okay. Sebab untuk lelaki saya rasa diorang pakai satu baju tu sampai lusuh. Dia tak macam perempuan sangat asyik tukar-tukar kan. So saya rasa untuk beli satu baju dengan harga tersebut tu bukan masalah sangat lah. Sebab bukan beli selalu kan. Lain lah kalau perempuan, kita kalau boleh setiap minggu pun nak beli baju baru. Tapi kalau lelaki nak beli baju baru setiap minggu boleh je. Boleh je. Boleh beli kat mana? Beli je lah. Betul. Okay. So Brother Abi start dengan kurta. Lepas tu slowly pergi ke baju Melayu, jubah, dan ada juga recently ada baju perempuan juga. So apa yang membuatkan Brother Abi terdetik untuk okay, kita try benda lain pula, macam daripada lelaki ke perempuan macam tu. So apa yang demand ke ataupun macam mana? Okay, yang first ialah demand lah. Bila masa saya cakap tadi, kita try tackle macam makcik ni kan. Bila dah mak-mak yang membeli ni, diorang tak tanyalah perempuan tak ada ke, nak pakai sekali kan. Bila dah ramai sangat tu, kita buat lah. Cuma tak terlalu fokus lah ke arah perempuan tu. Sebab memang main fokusnya sebab adalah kita lagi suka fashion lelaki kan. Jadinya tu. Tapi insyaAllah akan datang. Kalau cuma kita keluarkannya sikit-sikit. Macam lepas raya tu adalah collection macam abaya ke sikit-sikit kan. Saja. Tak saja. Takkan saja kan. Okay. So untuk capai satu visi dan misi tu, mestilah Brother Abi tak boleh nak buat seorang-seorang kan. So macam mana Brother Abi bring along tim dan semua staff ni untuk capai standard ataupun capai apa yang Brother Abi vision ke tu? Masa start dulu kan kita ambil 2 orang staff tu kan. Dua-dua tu ialah schoolmate saya. Kawan seorang lah. tu memang sebaya, seorang tu muda setahun. Lepas tu saya ambil staff yang seterusnya pun ialah junior sekolah juga. Kira orang yang dah kenal lah. Kira ada sampai tu masa tu ada dalam 7 orang staff. 7 tu semua junior sekolah. 7 ke 8 orang staff, memang semua junior sekolah. Jadinya bila kita daripada awal tu kita dah sefahaman kan, apa-apa nak kita nak buat tu senang je lah. Kita nak bagi align semua benda. So bila kita ambil orang yang baru, orang luar tu kan, orang luar akan nampak macam ini satu budaya tau, budaya kerja. So bila ada satu budaya kerja ni orang follow, Alhamdulillah senang lepas tu. So dah ada budaya kan, orang ikut je lah. So penting jugalah untuk kita macam pilih pekerja atau orang yang kita bekerja ni, pilih yang mungkin boleh ikut dengan cara kita dan boleh adapt dengan cara bekerja kita. Okay. So dalam bisnes mesti ada stress, mesti ada masa yang Brother Abi macam melalui emotional punya phase ke.
ada tak Brother Abi macam mungkin masa COVID dulu, macam masa kita tahu COVID memang challenging untuk semua orang pun, dan ada yang sampai berhenti kerja, bisnes pun ada yang makin jatuh dan sebagainya. So untuk Wow Collection ada tak masa-masa yang Wow Collection hadapi waktu-waktu emosional ni? Okay. Kalau untuk Wow Collection, COVID tu kira macam blessing in disguise lah, kan? Sebab kita memang fokus pada online. So tapi cuma waktu tu memang kita orang, saya bertiga memang duduk dalam office tu je, tak keluar, tak balik apa semua kan. Memang buka puasa memang kena masak sendiri. Dalam office. Pasal awal-awal tu terkejut sikit lah, semua dah lama tak masak kan. Berasa lah air tangan sendiri. Air tangan lelaki bujang. Tapi kalau ikut cabaran tu, bila macam mana, bila dah start open balik semua, okay, lepas tu bila TikTok dah masuk, kita nak kena adapt balik semua benda kan. Okay, mungkin itu antara salah satu cabaran lah. Sebab kita tak pernah ada live host, kita kena cari live host, kita kena train live host baru. Yang pernah jadi kan? Saya TMI, saya pernah jadi live host dekat Wow Collection. InsyaAllah masuk balik, insyaAllah. Boleh ke? Boleh. Okay, so untuk lalui fasa emosi ni, Brother Abi pernah tak macam rasa macam penat lah bisnes dalam fashion punya industri ni nak berpindah kepada industri lain? Pernah tak? Ataupun rasa nak give up ke? Ada tak? Mesti lah. ada. Semua orang yang buat apa-apa pun, kita buat sebagai student pun mesti pernah rasa nak give up kan. Betul. Tapi kalau give up sebagai student, janganlah awal sangat. Awal lagi. Okay, apa-apalah, kita macam dari sekolah pun mesti ada rasa macam, kalau belajar dia tak faham ke apa, mesti rasa nak give up. Kalau orang main sukan, main tak lepas, tak power kan, online train sama-sama, dia power dulu. Mesti rasa nak give up, betul tak? Tapi benda tu ialah lumrah kehidupan lah. Memang akan ada waktu kita rasa kita ni lemah, kita ni hina pula kan. Tapi setiap kesusahan kan ada kesenangan kan. Kita percaya dengan rezeki Allah ialah. Tu kita kena sentiasa macam kita kena, untuk saya ni, saya macam akan cuba untuk reda dulu. Kita kena terima. First, apa-apa dalam kita punya lowest point pun, kita akan, benda first ialah kita kena terima dulu. Betul. Bila kita asyik menidakkan, kita akan deny benda-benda tu, selagi tu macam susah nak jumpa jalan keluar. Tu kalau saya akan ambillah lah setakat ni, macam pernah lah kecewa apa semua kan. Tapi benda first buat ialah terima je lah. Terima yang benda tu kita tak dapat. Ataupun benda tu kita dah kena tadah kan. Terima je lah dulu. Bila dah terima tu, insyaAllah Allah buka jalan lah. Setakat ni alhamdulillah. So key point dia adalah untuk reda dan menerima lah dalam segala masalah yang kita hadapi. Okay, so kiranya Brother Abi ni bermula daripada bawah dan pada usia yang sangat muda lagi. 23 dah start. 23 grad. Akhir 23 tu start. Kiranya muda lah lagi. Sangat muda lah saya rasa. Sebab sekarang pun muda. Sekarang masih muda juga. Tapi masa mula-mula Wow Collection tu, kiranya boleh dikatakan anak muda lah nak start benda ni daripada scratch pula tu. Dan tak pernah bekerja di bawah orang dalam bidang fashion ni, tiba-tiba dah nak kena start buat benda tu. So mungkinlah kita muda-muda ni, kita ada dalam fasa belajar, macam learn errors dan sebagainya. So ada tak satu macam mistake yang Brother Abi pernah buat, yang macam mistake terbesar lah, ataupun macam yang takkan pernah lupa lah dalam Wow Collection ni? Ada mistake. Okay, mistake banyak kan. Tapi kalau yang besar tu, yang paling besar ni je lah. Adalah pasal stok apa semua kan. Itulah mistake yang paling besar, yang nak cerita malu. Tak apa, mungkin orang lain boleh ambil dia sebab macam ni, kita dengan supplier kita tak betul-betul macam mana, kita ada supplier kita yang memang dah yang buat banyak baju kan semua kan. Okay. Jadinya biasa kita restock banyak ni. Okay, contoh kita biasa restock kurta banyak ni. Okay. Lepas tu dia pula kata
kita nak keluarkan baju Melayu, dia suruh keluarkan banyak ni juga. Faham tak? Dia kata sebab selama ni kurta saya buat banyak ni macam tak pernah masalah. Sentiasa tak cukup stok pun. Bila banyak ni tak pernah cukup pun stok. Mesti restock banyak lagi kan. So dia kata buat je lah baju Melayu banyak ni. Lepas tu kita confident, yakin kan. Lepas tu kita ambil juga banyak juga. Lepas tu kita tak tahu seluruh market macam mana situasi Melayu. Macam mana nak menjual baju Melayu ni, macam mana kan cara dia apa semua. Kita tak cukup belajar. Lepas tu dia pula kerja nak salahkan orang taklah, maksudnya bila benda tu kita tak cukup. Yang penting isu dia ialah sebab tak cukup belajar. Kiranya tak cukup belajar dan tak cukup sedia. Masa tu pula kita nak cuba bisnes lain pula sebagainya kan. Benda baru. So itulah rasanya mistake je, yang tu je lah. Boleh besar lah. Yang kecil banyak lagi. Okay. So mungkin orang yang ada bisnes luar sana pun mesti ada masalah-masalah buat yang kita buat juga, mistakes yang kita buat. Tapi mungkin kita kena belajar daripada benda tu. Janganlah kita macam benda tu dah terjadi, kita masih lagi nak macam repeat that mistake. And insyaAllah kita kena. Dan jangan terlalu teringat-ingat lah. Jangan terlalu dwell on the past. Dwell on the past. Okay. So itu adalah macam sedikit sebanyak cabaran ataupun apa yang Brother Abe lalui dalam proses daripada awal sehingga kini dalam Wow Collection. Dan selepas ini pun kita ada banyak lagi soalan-soalan yang kita nak tanya Brother Abe. So korang stay tune, tunggu, kita akan kembali lagi selepas ini. Exploring stories inside Beyond the Classroom. Exploring stories inside Beyond the Classroom. Assalamualaikum and welcome back to our Behind the Brand episode. Okay, so untuk segmen first tadi kita dah banyak cakap pasal latar belakang Wow Collection. Dan untuk second segment pun kita dah cakap pasal cabaran, visi dan misi dan sebagainya. So untuk third segment ni kita akan ceritakan sikit ataupun kita akan kongsikan daripada side Brother Abe tentang mungkin nasihat ataupun inspiration ataupun macam nilai untuk kita, all of us students. Sebab macam kita tahu ramai yang tengok IMTV ni adalah student, UIA dan sebagainya. So mungkin ada Brother Abe boleh kongsikan any moment yang Brother Abe dapat inspiration macam tu sepanjang perjalanan untuk bina Wow Collection ni. Antara inspirationnya apakah tu? Mungkin family ke? Ataupun abang Brother Abe yang Brother Abe cakap tadi ke? Okay, inspiration kalau family memang of course lah family kan, kita punya inspirasi kan. Dari mak, ayah, abang, isteri, anak. Okay. Dan seterusnya, kalau orang luar selain daripada family ni, saya punya ni lah kot, kawan, rakan sekerja lah, kiranya yang saya ambil 2 orang tu kan. Tengok macam mana dia commit kan, macam mana dia letakkan 100% komitmen untuk kerja tu. Kenapa? Sebab nak kerja untuk orang lain ni, nak kerja sungguh-sungguh untuk orang lain pun dah susah kan. Untuk kerja untuk dia sendiri pun sama kan. Macam mana orang boleh bagi komitmen 100%. Sedangkan kita, kalau orang lain boleh buat kerja untuk kita, kenapa kita tak boleh buat kerja yang sama 100% juga. Untuk tailor-tailor kan, orang-orang Bangla semua kan, macam mana dia orang tak tidur malam berjaga, letak effort yang sangat sungguh-sungguh kan. Macam mana itu jadi inspirasi lah. Macam mana kita nak tengok, macam mana kita boleh tengok orang lain, macam mana orang lain boleh bekerja keras untuk kita dan untuk dia. Macam mana dia orang boleh bagi komitmen banyak tu. Takkan kita tak boleh bagi komitmen sama kan. Macam tu juga dengan kalau orang student pun sama lah. Macam mana orang lain semua boleh bagi komitmen 100%, kenapa kita tak boleh. Macam tu. Saya rasa benda tu benda yang bagus dan mungkin insight yang baru lah. Sebab selama ni mungkin kalau kita dengar, kalau orang punya inspiration ni mungkin dia punya family ataupun dia punya orang yang dia look up to in the business punya industry. Tapi sebenarnya inspiration kita adalah orang yang bekerja sekeliling dengan kita. Sebab macam mana orang lain boleh bekerja keras untuk kita, kejayaan kita, takkanlah kita sendiri pun nak kerja ala kadar je. Okay. So mungkin
sekarang ni ramai student, saya tengok kawan-kawan saya pun memang banyak yang menceburi bidang bisnes. Mostly setakat ni saya tengok F&B sebab benda tu paling senang lah kan, sebab selalu demand pun banyak dan orang selalu beli. So macam apa nasihat yang Brother Abi boleh bagikan dekat student kita yang mungkin nak menceburi bidang bisnes tapi dalam bidang fashion, clothing dan sebagainya? Okay, student yang nak join bidang fashion dan sebagainya, yang pertamanya kena ni lah, bagi nombor telefon, nama TikTok dan sebagainya, bagi jadi affiliate untuk Our Collection. Wait, Our Collection ada affiliate juga? Ada, betul. Okay. Kita akan bagi guideline macam mana nak buat, macam mana video apa yang cara style apa yang boleh hit waktu raya. Lepas tu warna apa yang dia sepatutnya ambil untuk buat konten, untuk sebab kita akan boost semua affiliate kita. Okay. So dan kalau siapa yang nak belajar macam mana, okay, nak start business fashion sebenarnya kan, fashion ni kalau dia berkait juga dengan life host dan sebagainya kan. So kalau siapa yang nak jadi life host, kita boleh train juga jadi life host. Kita ada training lah, untuk kita akan buat training session untuk life host kita kan. Okay. Sebab macam ada beberapa orang life host ni memang daripada JIA yang kekal lah, macam Yaya sebelah ni dia macam patah tumbuh hilang berganti. InsyaAllah akan datang, insyaAllah. Biar ada juga yang kekal juga. Okay, so kiranya kita, sebab saya rasa ramai je Bro Yai ni, ramai je influencer yang TikTok dia punya views dan followers ramai. So mungkin siapa yang nak try, tapi saya rasa affiliate tak semestinya influencer. Dia tak perlu influencer pun. Dia kalau affiliate tu selagi boleh letak beg kuning tu, selagi tu boleh. Okay, commission berapa commission? Commission paling kurang 10. 8 ke 10. Okay, banyak agak kiranya. Banyaklah insyaAllah. Okay, so siapa-siapa yang mungkin nak try untuk start business fashion tapi nak start small dulu, mungkin baru first year, second year student kan, mungkin boleh try untuk join as affiliate dulu. Barulah kita tahu, baru belajar sikit macam baju ni macam mana and so on, sizing and colour semua. Okay, so macam saya tengok sekarang ni, kita tengok sekarang ni banyak sangat clothing brand ataupun orang anak-anak muda yang memang nak start their own clothing brand. Contohnya buat brand sendiri sebab diorang terinspirasi maybe macam brand-brand besar kan, anak muda banyak start brand besar. So student sekarang pun ramai yang nak mengejar nak start bisnes sendiri. So boleh tak Brother Abi macam bagikan macam maybe pros and cons yang nak start bisnes sendiri berbanding dengan kerja dengan orang dulu? Okay, saya yang pertamanya saya ada bimbingan daripada abang saya lah. Sebab itulah saya berani ambil risiko. Dan saya tahu macam mana apa yang perlu ada, dan saya belajar daripada dia, dan saya banyak sangat dan saya belajar daripada dia. Betul, kira pada pandai develop lah sendiri kan. Okay. Lepas tu kalau nak start sendiri tu, nak start business ni pada saya tak adalah susah. Cuma nak maintain, nak kekal ada dalam tu, itu yang mencabarnya. Betul tak? Okay. Sebab kalau nak start ni, kita lagi-lagi student, macam rasa macam nothing tulus kan, kita start lah apa-apa. Tapi masa tu penting kan. Kita ada masa yang kita nak hargai masa kita tu kan. Masa muda kita kena belajar betul-betul, belajar banyak-banyak benda kan. Sebab saya kira alhamdulillah kira guideline tu semua ada lah. Kira tahu apa yang blueprint semua dah ada. Tapi sebab abang saya tu dah tadah banyak benda, sebab dia berniaga daripada masa dia UIA juga. Dia UIA juga. Dia dah berniaga juga sebelum dia grad tu, dia dah berniaga dah. Jadinya apa benda sekarang ni? Jadinya students ni sepatutnya kerja dengan orang dulu ke ataupun ambil je risiko? Dia bergantung masing-masing kita masing-masing lah. Tahu apa yang kita nak dulu. Kira-kira jangan terikut-ikut orang. Macam orang nampak semua orang buat brand. Buat juga brand. Kita tak tahu pun apa yang kita nak capai daripada benda tu. Yang penting kenal dulu, kenal diri sendiri dulu. Tahu kita ni orang yang boleh berniaga ke tak boleh berniaga. Kita start small. Kalau nak start sangat, start je. Start je. Tapi start lah macam tu yang saya cakap tadi, affiliate dulu, belajar menjual macam mana. Kalau contoh buat ni, lepas tu kita rasa kita dah nampak macam mana style dia, macam mana. Tapi
apa-apa pun affiliate ni tak sama dengan orang yang business owner. Dia tak pegang stok, dia tak ada risiko-risiko lain di belakang dia. Betul tak? Okay. Jadinya kalau nak start business ke apa, kita kena tahu apa yang kita nak sebenarnya. Kita kena tahu passion kita kat mana sebenarnya. Kita tahu kemampuan diri tu kita boleh tadah ke tak benda-benda macam ni. Tapi kalau nak start sangat, start je lah. Tapi kena berani mengambil risiko lah. Tapi insyaAllah siapa-siapa nak, kalau memang nak start, boleh je start. Kita nak bagi orang ada semangat kan. Belum cuba belum tahu. Sebab kalau selagi benda tu dalam fikiran je, benda tu takkan ke mana-mana. Faham tak? Faham. Sebab tak semua orang sebenarnya boleh jadi ketua ataupun yang business owner. Mungkin dia lebih sesuai untuk kerja di bawah orang. Ataupun sebenarnya tak semua orang betul-betul minat berniaga. Faham. Dia sebab tu cakap kena kenal diri dulu lah. Kalau dah kenal, insyaAllah okey je. InsyaAllah. Okay, so pada mana-mana student out there yang mungkin nak try untuk business dan sebagainya, mungkin boleh start small dan mungkin kena belajar dulu, kenal diri kita. Cara kerja kita macam mana, vision dan mission kita macam mana. Dan kalau nak start, boleh start tapi kena start small lah. Sebenarnya kita jangan terlalu big scale sangat mungkin. Sebab tapi kalau mak bapak kaya, ikut dia lah. betul. Kalau mak bapak kaya, mungkin senang sikit lah hidupnya. Okay, so untuk Wow Collection, where did you see Wow Collection in maybe 10 years or maybe 5 years lah ahead? Ini last dengar ni masa interview Hazana. Wish, Yayasan Khazanah. Ha. Okay, kalau yang tu dia tanya where do you see yourself, ini where do you see Wow Collection in maybe 5 or 10 years? Benda ni tak tahu nak jawab macam mana. Dia soalan ChatGPT, kita kena reply dengan ChatGPT. Tak. Ini adalah kekal relevan, kekal aktif dan antara yang mengetuai lah untuk Muslim fashion. Okay. So insyaAllah kita doakan yang baik-baik. Semoga Wow Collection boleh setaraf dengan brand-brand di luar sana yang ada sekarang. Okay. So apakah macam Brother Abil rasa satu nilai yang every business owner ni kena ada? Resilience ke anything yang kalau kau nak jadi business owner, kau kena make sure kau ada this ethics ataupun nilai ni dalam diri kau. Susah. Soalan macam soalan interview lah. Sebab macam mana apa mungkin kena dia sebab dia ada banyak set of benda tu lah. Kiranya kita kena ada nilai-nilai murni yang kira-kira kalau mental tu kena ada kena kuat mental. Lepas tu dari sudut kita punya kejujuran tu pun kena ada juga, supaya kita berniaga tu kena dengan jujur lah kan. Lepas tu kita nak jujur. Itulah benda-benda yang positif yang perlu ada dalam seorang manusia ni. Memang dia perlu ada banyak lah sebenarnya. Sebab dia adalah ketua kan. Macam mana ketua, macam mana apa yang perlu ada dalam diri seorang ketua tu perlu ada dalam diri seorang owner juga. Faham. Okay, so kita untuk menjadi seorang business owner, kita kena kalau boleh adapt lah segala nilai-nilai yang baik tu dalam diri kita dan juga dalam business kita kan. Okay, so pada Abi ada tak macam dalam sepanjang bekerja ataupun berada dalam bidang business ni, ada tak satu nasihat ataupun kata-kata yang orang pernah bagi kepada Brother Abi yang macam Brother Abi takkan lupa sampai bila-bila? Ada. Rasanya itu je lah yang kira antaranya ialah Allah berada dalam keadaan hamba-hambanya kan. Macam kalau kita tengah down masa tu, kira macam masa tengah down macam tengah down lah kan. Benda tu yang buat saya rasa macam kena terima benda ni, kena redha, kena positif, kena
set dalam kepala macam benda ni kita dah hadapi, dah overcome kan. Kira benda tu lah, kalau ada masalah yang kita rasa macam tak mampu nak ni, kita kena kira hati dan juga minda tu kena apa ni, kita kena bentukkan dia sendiri. Faham tak? Kita kena bentukkan, kita kena tahu yang ada jalan keluar untuk masalah-masalah yang ada ni. Allah dah sediakan jalan keluar. Dah macam ceramah agama. Tapi macam tu lah, kiranya dia benda ni nampak macam ni, tapi itulah bila kita, macam saya cakap ni, bila dah terima, kita minda dan hati kita dah terima, nanti insyaAllah kita akan nampak benda yang sudut positif yang lain. Sebab kalau kita sentiasa tengok pada masalah, kalau kita tengok masalah tu je, yang datang akan ada masalah. Faham tak? Kira bila nak dapat masalah ni, kita tengok masalah ni, kita rasa masalah, lepas tu datang masalah lain pula, kita nampak masalah lain, masalah baru. Kita tak akan nampak solution, kita tak akan nampak benda-benda jalan keluar, jalan-jalan another pathways kan. Kita tak nampak. Yang tu je lah. So kiranya dalam bisnes ni kita tak boleh, bisnes dan hidup ni sama. Kita kena cuba untuk berdamai dengan takdir lah. Dah macam lagu. Okay, maksudnya macam menerima semua struggles ataupun masalah tu dengan hati yang terbuka, dan insyaAllah nanti akan adalah solusinya. Okay, so disebabkan kita punya viewers ramai students, apa harapan Brother Abe sebagai mungkin seniors yang boleh macam Brother Abe harapkan kepada this new generation of students? Harapan pertama, dah kerja nanti ada duit, belilah baju Wow Collection. Harapan kedua, okay, sekarang betul juga. Okay, harapan yang boleh kita nak harapkan mungkin jadi apa, mungkin ataupun macam harapan kepada maybe yang nak bekerja dengan WOW. Harapan untuk bekerja dengan WOW memang ada. Harapan kerja, datang je lah bekerja dengan sungguh-sungguh. Siapa nak apply kerja apply je. Okay, harapan yang ada kerja kosong ke? Ada je, live host. Okay. Live host ada open, lelaki perempuan boleh. Tapi kalau untuk yang lain tu enjoy diri sendiri sebagai student. Lepas tu manfaatkan masa yang ada ni sebagai student ni kan. Explore selagi boleh, explore. Kalau rasa perlu bekerja, kerja. Nak enjoy boleh, tapi enjoy tu kena tahu batas je lah. Berpada dan sentiasa jangan membelakangi keluarga. Kadang bila kita dah seronok sangat, kita lupa keluarga yang mendoakan kan. Okay, yang tu je lah. Lepas tu jadi orang yang berguna. InsyaAllah. So kepada students di luar sana, kita kena sentiasa ingatlah orang yang ada di belakang kita. So disebabkan kita dah masuk ke topik ni, mungkin Brother Abe boleh share sikit kepada kita, siapakah tulang belakang kepada maybe WOW Collection ataupun Brother Abe sendiri. Nak berterima kasih ke apa ke? Saya takkan bagi orang ni tengok. Mak saya, ayah saya, isteri saya, abang saya, kakak, adik, anak, siapa lagi, ipar-ipar. Ipar-ipar. Dah lah kot. Kawan-kawan. Kawan jugalah yang bersama-sama. Betul. Yang sama-sama doakan. Dan juga student-student AIA yang diinterview. Okay, so siapa-siapa yang berminat untuk bekerja dengan WOW Collection boleh apply juga. Boleh cuba. Mana-mana yang nak jadi affiliate pun boleh cuba juga. Betul. Sebab WOW Collection ni ada on TikTok. So macam disebabkan WOW Collection ni sekarang fokus ni memang pada social media sahaja kan. Untuk stores tu belum lagi. So boleh tak Brother Abe share sikit, maybe for last question, apakah cabaran being in only social media? Mungkin macam kalau orang yang ada stores, dia punya cabaran adalah macam sewa dan sebagainya, banyak benda nak kena bayar. Tapi on social media ni, apa benda cabaran social media tu sendiri?
TikTok? Okay, kalau sekarang pun memang tak ada, memang ada office kan, walk in, tapi macam sewa office memang kena bayar juga. Cuma kita tak buat untuk walk in je lah, sebab kita tak ada nak sediakan staff yang kerja malam jaga sekali kan. Tapi kalau untuk menjual social media ni, kita kena stay relevant je lah. Kira dalam social media tu kan, kalau mungkin kedai ada orang dah kenal kedai ni kat mana, orang dah ingat kedai ni kat mana kan, dah pergi je kan, tak perlu nak ni. Tapi kalau yang social media, kita kena hadir, orang kata. Kita hadir dalam social media tu, dan timeline tu kita nak kena ada kat dalam tu, supaya orang tak lupa. Yang tu je lah. Lepas tu dengan review daripada orang yang dah beli kan. Kadang-kadang ada orang beli tu letak main saja letak satu bintang ke apa ke. Itu cabaran yang kita nak buat macam mana, orang dah letak kan. Terima je lah. Macam tu lah. Faham. So Brother Abel cakap yang insya-Allah soon akan ada stores juga, kedai juga, dan macam yang saya tahu Brother Abel pun ada joint event juga kan. So apa orang kata macam hope ataupun yang Brother Abel harapkan untuk maybe stores ataupun nak buat website nanti, ataupun nak promotekan kepada kita punya viewers tentang Wow Collection? Okay, jangan lupa follow Wow Collection HQ dekat TikTok, IG dan juga Facebook. Lepas tu harapan saya ialah semoga apa yang kami lakukan ni diberkati Allah dan juga berjaya. Dan siapa yang support pun dapat benda yang sama jugalah, diberkati dan juga berjaya dunia akhirat, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. So kita sama-sama support sekali kita punya local brand. Betul. Juga, dan kita pun tahu Malay own and Muslim own. So kita boleh sama-sama support. Macam biasa boleh follow dekat social media. Dan sama juga untuk IMTV, korang semua boleh follow us on our social media. Kita ada di Instagram, TikTok, Ads, LinkedIn, Facebook. Dan itu sahaja untuk episod kita pada kali ini tentang Behind the Brand. So saya harap semua students boleh ambil sedikit sebanyak tentang cabaran ataupun nasihat yang Brother Abel telah kongsikan kepada kita. Dan kepada student-students yang mungkin nak menceburi bidang business dan specifically fashion ni, boleh cuba dulu, maybe start small. Dan kita doakan semoga semua pun berjaya lah. Okay, so itu sahaja untuk episod kali ini. Thank you so much for watching. Don't forget to stay tuned into our next episode. So exploring stories inside Beyond the Classroom. Bye!